Roket ni dia tak bermula dekat langit. Dia bermula dekat meja engineer. SpaceX ada satu masalah. Roket terlalu kompleks. Terlalu banyak part, terlalu banyak benda boleh rosak. Industri aerospace biasa buat cara selamat. Design lama, test lama, kos pun lama-lama naik. SpaceX buat benda lain. Dia guna 3D printing untuk buat komponen enjin roket. Termasuk fuel injector. Part yang agak penting. Ini bukan part hiasan. Ini part kalau salah sikit boleh fail satu launch. Ramai orang kata, "Ayah, jangan main-main oh. Ini aerospace bukan projek sekolah oh." Tapi SpaceX, diorang nak cepat dengan 3D printing, design boleh tukar dalam software. Slow-slow design jadi lebih bagus. Dan dari situ, SpaceX berjaya bina enjin yang lebih ringan, lebih kuat dan akhirnya boleh digunakan semula. Cerita ni bukan pasal roket, cerita ni pasal mindset. SpaceX dia tak tunggu semua orang setuju. Diorang biar prototype jawab. Ironinya sekarang, teknologi yang dulu hanya aerospace company mampu guna, hari ni maker, student, kita semua ni boleh guna. So, kalau SpaceX berani test idea dalam industri paling bersiko dalam dunia, kenapa kau nak takut test idea kau sendiri? Tak semua benda perlu terbang ke angkasa. Ada yang cukup kalau ia bawa kau satu langkah ke depan. Sebab semuanya bermula dengan satu percubaan. Dan itu pun kalau kau cuba. Could be you.